Hello, Mama. I nak top up. Ya, I nak top up. Apa ni? Ilmu penunduk dah slow. Ya, I nak top up untuk bapak mentua I sekali. Yelah, tak faham ke? Buat sekarang. Okey, kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Sumpah Ibuku episod keempat, dan seperti yang korang tengok tadi, klik tadi, Zara Zia sebagai Syafiqah, saya rasa watak dia yang suka main bomoh ni kita dah tahu daripada awal-awal episod lagi, tapi sekarang ni dia menunjukkan benda tu jelas, benda tu memang mainan dia. Lepas tu bomoh dia apa, dia punya mandem tu tak berjalan, dia macam slow lah, macam yang apa Syafiqah kata. Jadi dia nak top up ni kira bisnes bomoh lah agaknya. Bomoh tak bagi macam sekali mandem tu dia akan kekal power dia boleh jadi, power dia tu macam kuat selama-lamanya ke gitu, tapi dia akan slow. Jadi Syafiqah dia top up power bomoh tu, lepas tu dia nak tu dekat suami dia rasanya. And then sebab kita tengok satu scene tu macam suami dia tu tunduk je, macam ikut je apa yang dia kata. Lepas tu satu lagi bomoh kat bapa mertua dia sekali, package dengan bapa mertua. Bapa mertua ni lumpuh tak silap saya. Jadi Husna lah yang menjaganya. Tu kita tengok dalam episod-episod seterusnya lah, sebab ni awal lagi. Sekarang ni Husna lah watak yang baik, watak yang apa, kalau dalam drama ada watak baik atau jahat. Macam kalau Syafiqah dengan mak mertua ni, dia ni Cik Yam ni memang nampak sangat jahat je daripada awal episod. Okey, jadi kita jumpa lagi esok. Sekian.